Orang tak ada baca supaya kita baca. Syukur pada Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Lakal hamdu syukur ya Allah. Mari kita pakai tadabbur ni ayat kita baca tadi, gapo makna dia. Sebagai rekahnya, makna dia sakut paut dengan satu ujian Allah kepada umat Musa alaihi salam dalam menghadapi Fir'aun. Maryam Al-Qibtiyah, bukan sahaya Nabi itu. Maryam Al-Qibtiyah yang dia boleh anak dengan Maryam seorang. Sahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waja'ahum, dan telah datang kepada mereka itu, kepada kaum Mekah ni dan hak kafir dah. Puak kaum Fir'aun menentang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putihlah satu perkara tu kalau kata boleh menyalahi perkataan Fir'aun. Ke kambing, ambil kambing dia, utar dia tu banyak apa dipengaruhi botol kaum zaman itu supaya Fir'aun Allah Taala kecek khah dia. Lalu tu mana dekat sekali cerita apabila ja'ahum Karim datang menghadap Fir'aun. Orang panggil orang double standard, tinggi-tinggi tak boleh. Buat Bani Israel ni adalah raja, tapi dia nak giku kedudukan dia. Oh, jangan duk seksa dia. Kamu semua. Nah, amin. Amin ni cak rasa dengan digelarkan gelarlah tu. Kata Muhammad tak biasa. An addu ilayya ibadallahi. Wa al doa besar tertinggi sekali. Tuhan lain doa. Jangan kecek Musa, kecek dengan Fir'aun. Jadi untuk diambil ajaran daripada ni. Allah. Astaghfirullah. Mung bawa kepada mung dia penerang ada rasa bawa ajaran biasa kok mata orang subhanallah jinna wa ikhwanina wa akhawatina wa tuhasidin iza hasad wa min syirki wan nifaq. Apa kita ni duk ngat jera syaitan tanti-tanti nak molek ani benda tani ilmu nah hujjah kanan enti mayaja rab ya pasal dia Tuhan nak kata pada Quran dakpai Nabi itu mukmin percaya pada ayat. Patu di hadzal Quran mana lagi tu. Lalu tu wa inni uz'aning ni mai pakar dalam kita ya nak supaya lalu tu wajah kat Allah Taala lepas perlu awud orang Islam ingat min syarri syaitan syirki. So dia mengandap berlindung. Dia kata telah kata antar patu wa illam biarlah aku nak berdakwah. Wah, mau saya beriman tak apa dak kafir. Mau tak karena kena dakwah. Ud'u ila sabikuni fa'taziluni mana wa umum beriman aku tak leh nak bukan kerja aku. Fir'aun duk dengar Nabi Musa kecek dengan dia. Lalu tak cukup sekadar tu ya tahu ke Fir'aun, ia sendiri pula fada'a rabbahu, maka dia berdoa kepada Tuhan dia. Insya-Allah dah dari kita peng Allah tu jang juga berau. Kita tinggal Allah rau ka sun rau ka juga syaitan. Syaitan malin dengan rau. Tang juga Allah Ta'ala fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun ya Allah. Maka Allah Ta'ala dengar doa Nabi Musa. Dia katakan sungguhnya puak-puak Fir'aun ni kaum yang jahat ya Allah. Kecek dengan Allah. Kecek dengan Tuhan Allah. Tuhan dunia. Kecek dengan Rabbul Alamin. Rabbu Fir'aun.